Ini 5 tips untuk kurus sebelum raya. Tips pertama, amalkan power breakfast. Power breakfast mengandungi sekurang-kurangnya 20 gram protein dan juga bawah 250 kalori. Tips kedua, minum 3 liter air kosong sehari. Kalau biasa anda minum 8 gelas air kosong, iaitu 2 liter air, ni nak kurus sebelum raya, tingkatkan lagi 1 liter, iaitu 12 gelas air kosong ataupun 3 liter air sehari. Nombor 3, wajib ada defisit kalori sekurang-kurangnya 500 kalori sehari. Tips keempat, amalkan senaman HIIT, iaitu High Intensity Interval Training. Banyak senaman yang anda boleh follow dalam video di social media atau YouTube. Anda boleh amalkan dua cara. Satu, 5 minit senaman HIIT training, selama 3 kali sehari, ataupun amalkan 10 minit HIIT training dengan 2 kali sehari. Tips kelima, join program Misi Kurus Online. Di situ saya akan personally guide anda untuk turunkan berat badan secara sihat. Saya akan tengok apa yang anda makan, saya akan bagi meal plan dan juga nutrition untuk anda gunakan sepanjang program ini. Saya Coach Zaid, coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009 dan ramai orang berjaya turun berat badan dengan program saya. Like video ini dan share.